Hari ni cuti sekolah, jadi Ainul nak buat jelly ball menggunakan serbuk Nutri-Gel. Sebenarnya dah beberapa kali Ainul buat jelly ball ni, tapi saya tak record. Dan kali ni saya nak record untuk berkongsi dengan kawan-kawan Ainul yang baru nak belajar. Okay? Jom kita saksikan video, layan sehingga habis. Sambil-sambil tu, biar Ainul belajar bercakap dengan kamera. Hai korang, Assalamualaikum. Hari ni Ainul nak buat jelly ball. Ni saya pakai Nutri-Gel punya tu jelly Nutri-Gel yang ni. Tapi saya pakai yang mangga punya. Ini saya letak 1/2 gelas gula. Lepas tu 2 gelas air. Itu je bahan-bahan. Senang. Kita gaul-gaul sampai ni. Lepas tu kita letak fruity acid dia. Ni dia punya fruit acid. Nanti kita letak kat sini. Sekejap buka dulu. Okey, so kita letak. Dan kita gaul-gaulkan dia. Lepas tu kita tinggal tunggu dia sejuk dan masukkan dalam acuan kita. Kalau korang nak tahu jadi ke tak, saya selalu tengok kat tepi ni, kalau dia menggumpal dia jadi. Tengok. Kalau menggumpal dia jadilah. Okey. Ni acuan yang saya pakai hari ini. Ini pun mak saya beli kat TikTok. Letak sikit-sikit. Tak kuat-kuat. Letak sikit-sikit. Kawan, serak sikit suara saya. Sikit-sikit sampai dia penuh tau. Tapi kalau tumpah tu abaikan dia naik. Baru buat ni. Ratakan. Kalau dah macam ni korang boleh tambah lagi sampai penuh lah. Tapi jangan penuh sangat. Nanti kita lumpah. Tutup dia senang. Letak ni. And then tengok dia keluar kan. Hati-hati. Lepas tu dia kan dah jadi. Ni saya punya tu banyak lagi. Saya nak buat yang kecil pula. Kita letak dulu situ. Ni yang bersisma punya, yang kecil punya. Mak saya belikan juga satu set dekat TikTok. Jadi kita buat lagi sampai berarti sampai penuh lah. Okey, ni dia. Korang kena cepat-cepat tau. Nutri-Gel ni cepat tu. Dia cepat mengeras. Lepas tu korang buat sama juga. Tengok dia keluar. Dia keluar. Oops. Korang kena hati-hati sebab nanti dia melantun, dia melompat. Okey, ni dah siap. Ni. Lepas tu ada lagi sikit ni. Tengok. Mengumumkan lah. Ni saya punya ni sebab dia dekat dalam periuk tu dah agak mengeras sikit lah. Tu saya letak je lah sebab nanti membazir kan. Saya dah habiskan. So kita tunggu dia keras.
Kita dulu hati-hati. Kau kena tekan rapat ya? Yalah. Oh, kena tekan rapat-rapat. Biarkan air keluar daripada lubang kecil atas tu. Supaya hasil dia padat. Okey. Ni kira dah siap dah dan bolehlah simpan dalam peti ais. Selama 10 minit dah beku Ataupun 5 minit. Hari ni dia buat ni. Rasa melon. Rasa melon. Okay, simpan dalam peti ais. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Manis dia sedap. Dia okey. Okay, sekarang dah beku. Jom kita tengok hasilnya. So, Ella gunakan pencuci gigi tu untuk keluarkan lebihan jeli. Lebihan jeli ni jangan pula dibuang ya. Boleh je lah nak makan. Hasilnya. Cantik. So saya bagi mak saya rasa pula. Sedap tak? Mak saya pun cakap sedap. So sedap lah untuk dimakan. Okay, selamat mencuba. Ini bahan-bahan dia. Campurkan Nutrijel dengan 1/2 gelas gula. Bukan ni je, saya ada yang lain juga. Ni saya ada rasa anggur, rasa dekat atas ni. Ada rasa anggur. Rasa kelapa. Rasa kelapa ada 2. Rasa melon. Rasa guava. Yang korang dapat warna biru ni, dia tak ada rasa. Tanpa rasa. Korang acak lah korang nak bubuh rasa apa. Okay. So, ni campur dengan tu. Okay, selamat mencuba. Bye. Kalau nak jual tu, better cucuk macam ni ya. Buat macam sate tu. Cucukkan macam ni. Kalau boleh, berkala-kala tu cantik. Kemudian letaklah dalam plastik aiskrim tu. Jadi tak adalah dia cair kan. Dan ini kalau bawa ke potluck untuk jamuan di sekolah tu, memang licin kawan. Silap-silap cikgu pun tak sempat nak merasa. Okeylah, sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye.